Kau tahu tak? Kau handsome, tapi aku lagi handsome. Hey, what's up gang? Welcome back to my YouTube channel AR Vlog. Okay guys, so what I'm gonna to do today is, okay, semalam kalau kau nak tahu, nampak, cuba kau tengok sekeliling, bersepah-cepah. Guys, bercepah-cepah sebab apa? Sebab semalam kita orang baru shoot short film Among Us. So banyaklah nak kena terabur guys, sebab nak kena kosongkan. Kalau kau perasan sebelum ni kan ada barang kat sini kena kosongkan sebab nak shoot short film Among Us. So semalam habis pukul 4 pagi and then memang penat gila untuk kemas. Yes, and then hari ni aku pun nak buat vlog rutin PKP 2.0 ni. Apa yang aku buat daily rutin aku lah. So seperti mana sebenarnya daily rutin tu tak adalah mengemas, sebab aku ni bukan jenis yang suka bersepah-sepah, tapi disebabkan semalam shoot short film, so hari ni kena kemas lah. Tapi aku tunjuk dulu apa daily rutin aku hari ni. Alright, so first kali aku dah shave. Yes, dah shave. And then kita kena buat script short film peluang kedua. Itu nanti korang tahu cerita apa. Lepas tu aku kena beli mystery box airdrop PUBG. Ini adalah permintaan audience aku. Lepas tu kita akan baca buku marketing Woi Malaysia. Lepas tu kita akan editing short film Among Us, sebab semalam dah siap, memang satu hari je terus. Lepas tu kita freekan diri and then kita akan streaming. Tapi sebelum kita buat apa benda semua ni, aku pun tak suka nak buat kerja dalam situasi yang agak-agak bersepah-sepah ni. And then kita akan kemas rumah dululah. Okay, so jom let's go, kita kemas rumah dan daily routine PKP 2.0. Let's go. Okay guys, so semalam memang shoot film kau tengok ni. Bersepah-sepah dengan rak kasut kat dapur. Sesuai ke rak kasut kat dapur? Memang tak sesuai lah cerita dia kan. Alright, so sekarang ni okay, semalam kau tengok memang kita orang nak biarkan ruang tamu ni jadi cafeteria. And then kalau kau tengok, kita orang pasang lampu LED kat sini bagi berlampu. Nanti kau orang boleh tengok short film tu. Bila dah siap nanti memang kau orang akan nampak lampu LED banyak gila. Sebab ya, bila shoot dalam rumah ni tak menarik. Kalau sebenarnya tak menarik shoot dalam rumah ni, tak cantik. And then kita buat lampu LED lah bagi benda tu macam wow gitu. Nanti korang tengok insya-Allah aku post satu hari bulan kot, tengok macam mana. So sekarang ni kita nak kemas semua. Bilik pun dah semua sepah. Kalau kau perasan kursi meja makan semua dah tak ada. Sebab apa? Kita orang letak dekat dalam bilik yang kosong tu. Memang bersepah gila. Alright, nak tengok? Jom kita tengok dulu. Nak tunjuk tempat bersepah. Okay, korang tengok ruang tamu memang jadi kapal garam ni tempat. Okay, yang macam ni yang ni nampak kemas. Nak tahu kenapa nampak kemas? Sebab yang ni pun nak gunakan untuk yang ni kita orang guna sebagai security. So nak tengok CCTV kat situ yang mau ni. Okay, ni bilik talent. Aku tak tahu jadi bilik talent ke bilik tempat lempar orang. Bilik talent. So banyak barang tak sini. And bilik tidur aku boleh tunjuk sebab tengah bersepah kan. Bilik tidur aku tak tahu jadi apa. Jadi Bang Ang kot. Dah cukup, tak nak tunjuk. Okay, aku nak kemaskan ni. Kalau nak tunjuk aku kemas satu-satu memang sejam 2 jam lah video ni. Tak apa, aku tinggalkan korang montage. Let's go. Kemas
dekor kemas macam tu je. Janganlah expect lebih. Bujang kemas rumah macam tu je. Alright guys, so nampak ni kode-kode Rocky and Lily. Lama tak buat vlog pasal dia kan. Okay, sekarang ni aku pun dah beli dia punya, orang cakap apa, dia punya aquarium. Bagi besar sikit. Ni kan kecil sian dia, sebab kura-kura kalau tempat macam ni dia stress. So aku order kat Shopee, duk sapa-sapa lagi. Duk sapa-sapa lagi. So tak apa. Okay, sekarang ni waktu untuk aku buat skrip peluang kedua. Okay, untuk pengetahuan korang, aku ada lagi 4 short film yang belum release. Yang pertama peluang kedua ni skrip pun nak dekat siap. Yang kedua aku sayang kau 3. Yang ketiga The Baduts. And yang keempat short film Ibu. So korang standby je. Short film tu akan keluar tidak lama lagi selepas MCO ni, insyaAllah. Amin, doa-doakan. Alright, so aku nak buat skrip jap. Kita jumpa sebentar lagi. Rehat bersama KitKat. Okay guys, so sekarang ni waktu aku beli mystery box airdrop PUBG. Tapi aku dah search kat Google apa semua, memang tak ada dia jual. Aku tak tahu YouTuber lain ni buat macam ni. Aku rasa dorang buat yang dorang buat sendiri tau. Lepas tu acah-acah dapat barang sembang. Mystery box ni kebanyakan aku tengok semua sembang, sebab aku cari memang tak ada. Macam aku beli betul, dapat beli kat Shopee, Lazada semua tu memang ada, terbukti memang ada. Macam dorang ni menipu tu. And then sekarang ni aku tak boleh nak beli yang airdrop PUBG tu atas permintaan audience aku. Tapi tak apa, aku jumpa dekat Shopee mystery box Hot Wheel berharga RM39.90. So aku akan beli itulah untuk next content, mystery box Hot Wheel. Okay, so dia ada package A, package B, package C, package ni. Aku beli yang paling atas lah, RM39.90. Tunggu je sampai. Sebenarnya aku dah beli 2 mystery box, tak sampai lagi. Yang ni mystery box yang ketiga. Korang stay tune je, okay? So sekarang ni aku kena buat apa? Aku kena baca buku marketing Woya pula lepas ni, okay? Tapi aku nak makan jap, sebab Grab dah sampai, nak makan lapar. Swipe up ke saya udang? Swipe up lah. Yes guys, inilah aku selalu order Grab bila PKP ni kan. And bukan tak boleh nak keluar makan, tapi memang kalau bukan PKP pun aku selalu order Grab. Tak pun akan masak, tapi disebabkan malas nak masak, order Grab sajalah kan. Right, so aku order ayam goreng McD. Tapi aku jenis tak makan pedas, kita ambil yang regular punya. Selepas makan nanti baca buku marketing Woi Malaysia. Aku okay, nanti aku akan tunjuk buku apa yang selalu aku baca untuk marketing bisnes aku Woi Malaysia tu. Okay, so aku nak makan dulu. Nak tengok aku makan tak? Jom tengok. Okay guys, yang aku cakap tadi, buku marketing yang selalu aku belajar untuk buat bisnes ni, iaitu daripada Sifubet. Yang Sifubet ni. So bagi aku buku ni bagus lah. Sebenarnya buku ni aku tak ada lah beli pun, aku dapat. And then diorang tak menggunakan, tak manfaatkan buku ni. So aku ambil lah. Sekali aku ambil buku orang. Tapi tak apa, aku tak ingat aku ambil kat siapa. So aku just jumpa macam, okay ambil. Macam tu kan. Alright, so bagi aku Sifubet ni antara orang cakap apa, platform bisnes, kelas bisnes yang paling bagus lah. Walaupun aku tak belajar lagi dengan diorang, sedangkan aku baru beli je buku, baru stok IG diorang. Cara diorang bagi ilmu tu lain macam orang cakap. Aku teringin juga nak belajar kelas dengan diorang, tapi tak ada rezeki lagi. Doakan aku supaya dapat join kelas diorang. Okay, so banyaklah marketing, jenis-jenis marketing. Dia siap bagi tahu lagi 57 marketing untuk si pemalas. Aku ni jenis pemalas, nak ambil tahu pasal bisnes sebenarnya. Suka buat bisnes tapi tak suka ambil tahu, tak suka mendalami tentang bisnes. So dia sediakan untuk orang-orang yang pemalas. So bila aku baca buku ni, aku masuk aku sebenarnya dah pernah khatam buku ni untuk beberapa kali, tapi orang cakap apa, dia ada 57 chapter dalam ni, 57 tips kat dalam ni. Aku tak dapat buat semua lagi. So aku akan ulang buku ni sampai aku dapat complete semua 57. Itu cara aku bila membaca buku. Bila baca buku, aku nak habiskan semua benda tu aku dah dapat, baru aku tukar buku lain. Aku akan beli buku lain daripada Sifubet lagi lah. Aku nak baca dulu. Sementara tu kau layan lah Ali Imran ni. Ali Imran tengah borak ni. Dia tengah borak pasal pistol. Sekejap Alex aku bagi audience aku layan video kau jap. So kita try pasal. Tak payah guys, dia merepek lah. Tak ada. Okay guys, so yes, kita baca buku ni jap. Yes, baca buku.
Okay guys, so aku dah baca dah tips yang ke-48, iaitu aku kena bagi free sample kepada customer untuk dorang bagi family dorang ke kawan-kawan dorang untuk rasa produk kita lah. So aku ada idea di mana aku akan buat giveaway. Okay, giveaway, aku nak buat giveaway ni, dengar betul lah, dengar betul. Alright, so giveaway dia macam ni. Aku akan bagi baju Woi free 3 helai kepada 3 pemenang yang bertuah, iaitu seorang pemenang akan dapat 3 baju, and aku nak cari 3 pemenang. So total 9 baju lah aku akan bagi. Okay, so mana seorang dapat 3. Gitu. 3 orang je nak cari. Okay, so apa yang korang kena buat is korang kena follow IG merchandise aku, iaitu Woi_Malaysia Woi_my. Lepas tu korang subscribe YouTube channel ni, subscribe YouTube channel Ashraf Zami juga. Lepas tu kat bawah korang tulis kenapa korang nak sangat dengan baju Woi Malaysia ni. Itu je, simple. Okay, so tarikh tutup penyertaan ni sampai bila sampai hujung bulan 2, iaitu sampai 28 Februari. Okay, alright, so itu je lah kot. Simple je lah kan. Okay, kepada pemenang nanti aku harap sangat kan korang dapat 3 baju kan. Okay, 1 helai korang ambil, lagi 2 helai tu korang bagilah dekat kawan korang and juga keluarga korang, supaya kawan-kawan korang pun dapat merasai Woi Malaysia punya baju merchandise ni apa semua. Alright, so itu saja. Okay, sekarang ni dah pukul 6 lebih, di mana aku kena editing short film Among Us. Yang ni paling aku tak sabar. Bila aku shoot semalam, aku rasa macam memang tak sabar gila nak edit. Okay, so jom kita pergi editing short film Among Us. Okay guys, so sekarang waktu aku edit video, tengok yang Among Us. Kita bagi payung putih sikit lah. Okay, camera roll. Nampak? Cantik kan? Okay, alright. So kalau orang tak nak tanya aku edit pakai software apa, aku pakai Final Cut Pro X. Orang tanya lagi, edit video ke sih? Saya memang edit video sendiri, memang tak ada editor. And then saya mencari editor. So kepada korang yang tahu pasal nak edit video, tahu pakai Adobe Premiere, tahu pakai Final Cut Pro, korang boleh hantarkan resume dengan CV korang dekat saya punya email ni, studioar54@gmail.com. Okay, so sekarang ni waktu saya nak edit video. Okay, cantik. Gerak lu, jom. Okay gang, so sekarang ni dah pukul apa Zat? Sekarang pukul 3 pagi. 3 pagi. Sekarang ni dah pukul 3 pagi. Kita orang, aku dah siap edit lah. Dah pukul berapa dah aku edit? Lama enggak ya aku edit ni. Video dah siap, cuma sekarang ni subtitle aku jadi penat. So aku minta bantuan Zat untuk edit. So Zat, kau dah tengok short film tu, apa kau punya kata-kata? Kepada korang semua, korang kena stay tune gila, sebab apa bagi saya benda ni memang function gila lah. Memang seronok gila, fun gila, korang kena tengok. Serius. Tidak kot. Cantik. Okay, so aku sebenarnya ada streaming tapi kerja tak siap lagi. So macam mana kan, tak apa, siapkan kerja dulu. Kalau sempat streaming aku streaming, sebab aku dah barai gila ni kan. Hello. Hi guys, sorry doh semalam aku barai gila sebab edit video pukul 4 waktu aku dah barai gila tau. Aku nak edit subtitle dah tak larat, so aku tertidur. And then bangun pagi tadi, aku sambung subtitle tu, and sekarang ni video tu dah premiere dekat YouTube channel aku kan. Alright, selepas tu sekarang ni waktu aku untuk streaming lah. Kan streaming last lah, tak sempat buat semalam. So sekarang ni aku nak streaming lah. Itulah daily routine aku setiap hari. Yang macam, tak adalah setiap hari benda yang sama. Ada setiap hari ada benda-benda kerja yang lain. Sebab orang selalu tanya aku, selain buat YouTube, selain buat video, apa lagi kerja aku? Inilah kerja aku, buat video tu kerja aku lah. Kan? Alright, so aku rasa sampai sini je video aku untuk kali ni. InsyaAllah aku buat daily routine 3.0 pula lepas ni, insyaAllah. Alright, so guys, korang jangan lupa subscribe, turn on notification. Jangan lupa tengok lagi short film Among Us tu. Jangan lupa turn on notification. Ulang balik ke? Okay, bye bye. Assalamualaikum. Sambung.